Seramai 50,000 pelajar sekolah rendah dan menengah di seluruh negara disasarkan dapat dilatih dan menyertai program asas renangan dalam tempoh 5 tahun akan datang. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM, Datuk Nur Hisham Mohamad berkata perkara ini telah dimasukkan menjadi salah satu inisiatif JBPM di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT membabitkan pelan strategi dalam tempoh tersebut. Ujarnya, perbincangan awal telah dimulakan dan pada Julai ini, satu pembentangan bersempena Hari Pencegahan Lemas Sedunia akan dibuat bagaimana mahu mencapai 50,000 pelajar sekolah untuk diberikan asas renangan tersebut. Beliau ditemui pemberita pada Majlis Penganugerahan Pingat Bomba Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC 2024, CJ Perkhidmatan 30 tahun dan CJ Perkhidmatan Terpuji JBPM Negeri Sembilan di Bandar Seri Sendayan hari ini. Katanya untuk tujuan itu, JBPM akan bekerjasama dengan pihak-pihak berkaitan termasuk pihak hotel bagi membantu daripada segi penyediaan kemudahan kolam renang. Dalam pada itu, jelas beliau berdasarkan kepada kajian dibuat, 83% daripada isu kelemasan dapat diselesaikan dan dikurangkan sekiranya individu mengetahui mengenai asas renang.